So ini apa aku nak buat? Aku nak makan nasi ayam penyet extra pedas. Ni pedas ke tak pedas ke? 2 kali pedas ke 5 kali pedas pun kita kena habiskan juga. Oh betul lah, besar muka ayam. Betul ni ayam dia. Bismillah. Kita tambah lagi cili. Masih dia pedas kau tengok berapa peluh aku. Tak expect pula sambal dia pedas ni. Muka aku betul-betul merah ni. Tak tahan, pedas. Welcome back to YouTube channel Syarul Ikhwan. So ini apa aku nak buat? Aku nak makan nasi ayam penyet extra pedas. Ni dah letak sambal kan? Aku letak lagi sambal ni. Aku tengok pun jadi macam seram sangat ni kan. Aku tak tahulah boleh habis ke tak boleh habis ni dengan pedas dia. Cili merah dia ni memang betul-betul pedas aku rasa ni kan. Okey tak apa, janji kita kena habiskan juga. Pedas ke tak pedas ke, 2 kali pedas ke 5 kali pedas pun kita kena habiskan juga. Aku tak kisahlah, aku janji aku boleh habiskan juga pedas-pedas ni kan. Aku pun dah tak sabar ni nak makan ni. Korang tengok dia punya ayam punya besar kan. Betul lah, besar muka ayam. Apa lagi korang tunggu? Jom tengok aku makan. Let's go. Bismillah. Wish betul-betul lah tengok cili dia. Memang pedas ni. Jom kita try dulu. Bismillah tu Bismillah. Betul-betul pedas lah. Tu kau tengok ayam dia besar betul ni. Ni ayam dia Bismillah. Ni kalau aku pergi kedai dia ni memang aku akan makan benda ni lah. Berpeluh-peluh dah ni. Dia punya sambal memang pedas sikit, tapi betul-betul sedap. Ni ada tempe lagi. Ni ayam dia. Ayam dia panas-panas lagi Dia ayam dia memang dia pakai ayam goreng. Kita tambah lagi cili. Ni nampak ni. Dengan merah-merah macam ni. Memang sangat-sangat pedas lah. Ni aku ni dah lama tak makan ayam penyet ni. Ni masih dia pedas kau tengok berapa peluh aku. Memang pedas. Ni sambal dia. Lepas kita letak ayam sikit. Ni pedas. Ni
Ayo. Ayam dia. Betul-betul besar ayam dia ni. Ni muka aku betul-betul merah ni. Tak tahan, pedas. Ni ayam dia. Tak nasi sikit. Ayo. Ini dinamakan enak. Memang enak benda ni. Makanan Indonesia, favourite aku yang ni lah. Nasi ayam penyet ni. Serius. Sebab sambal dia ni tau. Aku tak expect pula sambal dia pedas ni. Gatal kepala aku. Panas. Betul-betul pedas. Ni nampak ni. Tapi sirih pedas. Betul lah, mata dah sakit ni. Ni sikit lagi kan. Ni ayam pun nak habis ni. Sikit lagi. Ni Bismillah.
Okey geng, itu saja video aku untuk hari ni. Aku pun dah menderita makan pedas ni. Tengok bibir ni dah jadi apa dah ni. Kau jangan lupa like, follow and share. Kita jumpa di next video, okay? Kau jangan lupa subscribe tu. Jangan lupa komen kau nak aku makan apa pula lepas ni. Mukbang apa lagi lepas ni Okay? Kita jumpa di next video. Bye.